إلا الله. لا إله إلا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. Sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kerana dilimpahi nikmat dan rahmat dapat menyambut Aidilfitri dalam suasana riang dan gembira di sebuah negara yang aman dan sentosa. Mudah-mudahan hati yang suci dan nurani yang murni kekal istiqamah meningkatkan ketakwaan kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala, taat melaksanakan segala perintah, patuh meninggalkan setiap larangannya. Semoga kita sentiasa mendapat taufik, mendapat hidayah, diperkukuhkan iman, mengabdikan diri semata-mata kepada Allah yang Maha Esa. Mimbar pada hari ini akan menyampaikan khutbah yang bertajuk Rahmat Kesabaran. Firman Allah Subhanahu wa taala ayat 58 hingga 59 surah Al-Ankabut. Ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُبَوِّئَنَّهُمْ مِنَ الْجَنَّةِ غُرَفًا تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا نِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. Shadaqallahul azim. Dan orang yang beriman dan beramal soleh, sesungguhnya kami akan tempatkan mereka dalam mahligai-mahligai syurga yang mengalir di bawahnya beberapa sungai. Mereka kekal di dalamnya. Itulah sebaik-baik balasan bagi orang yang beramal soleh, iaitu orang yang bersabar dan berserah diri bulat-bulat kepada Tuhannya. Ujian yang datang daripada Allah Subhanahu wa taala bertujuan untuk mengenal pasti sejauh mana kesabaran seseorang hamba dengan redha menerima ketentuan ilahi. Ujian mendidik manusia untuk belajar berfikir secara positif, kerana bagi mukmin yang teguh imannya, mereka sentiasa bersangka baik ketika menghadapi setiap ketentuan Allah Subhanahu wa taala, dan mentafsirkannya sebagai tanda kasih sayang Allah untuk mengangkat darjat hamba-Nya yang bertakwa. Kata-kata bersabar mudah diungkapkan, namun hakikatnya sukar diamalkan. Lebih-lebih lagi apabila ditimpa musibah yang amat berat, kecuali dalam kalangan mereka yang benar-benar beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sifat kesabaran yang teguh diperlihatkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika berhadapan setiap ujian, dugaan dan tentangan ketika melaksanakan tanggungjawab seorang rasul menjunjung perintah daripada Allah Subhanahu wa taala. Baginda diejek, dipersenda dan dilempar dengan pelbagai fitnah dan cercaan, bertujuan mahu menghina dan merendahkan maruah baginda oleh para penentang pegangan tauhid yang baginda sallallahu alaihi wasallam mahu sampaikan. Begitu juga sabar dan teguhnya para sahabat baginda sallallahu alaihi wasallam yang sama-sama menghadapi perbuatan zalim para penentang agama Allah Subhanahu wa taala. Sebagai contoh, Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu dijemur di bawah terik matahari dengan badannya dihimpit pada batu yang besar, kerana keyakinan Bilal membenarkan akidah keesaan Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga kisah para keluarga Yasir radhiyallahu anhu yang sabar menghadapi ujian
diseksa dengan kejam oleh kaum musyrikin yang memaksa mereka untuk kembali kepada amalan mempersekutu mensyirikkan Allah, sehingga isteri beliau Sumayyah ditikam dari arah kubulnya sehingga meninggal dunia. Sifat sabar setiap seorang daripada mereka terbina melalui keyakinan dan ketakwaan mereka mempercayai syurga yang dijanjikan sebagai ganjaran menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala, selaras dengan ayat 58 dan 59 surah Al-Ankabut yang khatib bacakan pada awal khutbah tadi, yang menggambarkan keindahan mahligai-mahligai syurga menanti kehadiran orang-orang yang bersabar menjunjung agama Allah Subhanahu wa taala. Sidang jemaah yang dimuliakan, sabar dapat dibahagikan kepada 3 darjat. Darjat yang pertama ialah sabar dalam ketaatan. Merupakan darjat sabar yang tertinggi, berada di puncak untuk mendapat keredaan dan penerimaan Allah Subhanahu wa taala. Kerana bersabar melaksanakan ibadah dengan penuh ketaatan, keyakinan, kesungguhan, kesempurnaan, tawaduk dan khusyuk, dengan menyerahkan diri khusus kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, sabar yang kedua, sabar menjauhi kemaksiatan. Kita hendaklah bersabar menewaskan, menjauhi dan menghindari desakan nafsu yang mahu mempengaruhi manusia untuk melakukan perbuatan-perbuatan maksiat dan mungkar, kerana pegangan iman dan takwa yang kukuh, takut kepada kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Dan sabar yang terakhir, ketiga, sabar terhadap ketentuan dan musibah. Bersabar menerima ketentuan dan musibah kerana keyakinan terhadap Allah Subhanahu wa taala, serta percaya bahawa setiap yang berlaku memiliki hikmah dan kebaikan yang tersirat di sebalik yang tersurat, dan yakin bahawa setiap ujian adalah daripada Allah Subhanahu wa taala, akan membuka jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dilimpahi fadla Allah Subhanahu wa taala, dalam kita berazam untuk bertekad untuk meneruskan ibadah dan amal soleh, sudah pasti ada ujian yang datang untuk menguji sejauh mana kesabaran dan kecekalan hati untuk terus istiqamah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menguji hambanya untuk melihat siapa dalam kalangan hambanya yang ikhlas beramal dengan iman yang teguh, dan siapa pula yang sekadar berpura-pura munafik beramal dengan iman yang longgar. Wa na'udzubillah. Sesungguhnya orang yang sentiasa bersabar dalam melakukan ibadah tergolong dalam kalangan orang yang pemurah dan disukai, serta berada dalam rahmat dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda baginda sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, "Wa man yanta'fif yu'iffahu Allah, wa man yastaghni yughnihi Allah, wa man yatadarru wa man yatasaddaru yusaddiruhu Allah, wa ma u'tiya ahadun 'ata'a khairan wa awsa'a min sabr." Yang bermaksud, barang sesiapa yang berusaha menjaga diri, maka Allah menjaganya. Barang sesiapa yang merasa cukup, maka Allah mencukupikannya. Barang siapa yang berusaha bersabar, maka Allah akan menjadikannya mampu bersabar. Dan tidak ada seorang pun yang dianugerahi sesuatu lebih berharga dari kesabaran. Jemaah rahimakumullah, pada hari ini mimbar akan menyimpulkan 4 pengajaran yang boleh diamalkan. Yang pertama, ujian yang dialami oleh baginda sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat adalah lebih jauh berat daripada apa yang dirasai oleh umat masa kini. Maka jadikanlah kesabaran yang dimiliki oleh baginda dan para sahabat sebagai contoh ikutan untuk kita buktikan keyakinan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, rahmat Allah tidak pernah terhenti terhadap mereka yang sentiasa taat dan yakin kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sifat sabar dan redha ketika menghadapi apa-apa ujian. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala akan meninggikan darjat mereka yang bersabar dengan jaminan bahawa setiap kesukaran akan disertai dengan kemudahan. Yang terakhir, Allah Subhanahu wa taala
menjanjikan ganjaran mulia dan tinggi kepada mereka yang sentiasa bersabar, iaitu mahligai-mahligai indah di syurga sana sebagai tempat penginapan yang kekal abadan abada, kekal selamanya. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. Alhamdulillah, Alhamdulillah hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ibadallah ittaqullah wa kunu ma'is sadiqin. Muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mimbar menyeru para jemaah agar tetap berpegang kepada akidah Islamiyah, berteraskan ahli sunnah wal jamaah yang menjadi warisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sahabat dan tabi'in. Jagalah hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala dan sesama manusia. Makmurkanlah rumah-rumah Allah dengan istiqamah mengerjakan ibadah, terutamanya solat fardu secara berjemaah di masjid. Perbanyakkanlah selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidun Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat wa aslih dhata bainihim wa alif baina qulubihim waj'al fi qulubihim al iman wal hikmah وثبتهم على ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وانصر إخواننا وأخواتنا وأطفالنا في فلسطين واحفظ أهلها وانصر جنودها ودمر أعداءك أعداء الدين يا رب العالمين. Ya Allah, Ya Rabbal Alamin, bimbinglah kami untuk terus bersabar dan mereda atas setiap ujian dan ketentuan. Pandulah kami cara melihat takdir dengan kefahaman agama yang jelas serta sentiasa bersangka baik menghadapi ujian daripada-Mu ya Allah. Gantikanlah kesusahan menghadapi ujian dengan kebaikan yang melimpah di dunia dan ganjaran yang besar di akhirat. Ya Mannan ya Razzaq, berkatilah hamba-Mu yang melaksanakan zakat, wakaf dan sedekah. Kurniailah mereka rezeki yang berlipat ganda serta sucikanlah harta dan jiwa mereka. Jauhilah golongan fuqara dan masakin daripada kekufuran dan kefakiran yang berpanjangan. Ya Aziz ya Qahar, lindungi Masjidil Aqsa daripada dimusnahkan oleh rejim Zionis Israel, dan limpahilah ihsan-Mu membela dan mengurniakanlah kemenangan kepada rakyat di bumi Palestin yang sedang menderita kerana perbuatan zalim rejim Zionis Israel. Ya Mu'min ya Muhaimin, limpahilah rahmat-Mu agar negara kami berada dalam keadaan selamat dan makmur, dijauhi daripada bencana dan malapetaka, rakyatnya hidup dalam suasana aman dan muhibbah. Ya Malikal Mulk, jauhilah negara kami daripada kehancuran disebabkan perbuatan rasuah. Serahkanlah tanggungjawab pimpinan dan pengurusan negara kami kepada kalangan hamba-Mu yang amanah dan ikhlas, serta tegas lagi berani menegakkan kebenaran dan melaksanakan keadilan berlandaskan hukum. Ya Mu'izz ya Azim ya Kabir, kurniakanlah taufik dan hidayah-Mu terhadap Raja kami Tuli Yang Maha Mulia Paduka Seri Sultan Perak Darul Rizwan Sultan Nazrin Mu'izzuddin Shah
Ibnu Al-Marhum Sultan Azlan Muhibbuddin Syah Al-Maghfurlah, dan Raja Pemaisuri Perak Darul Rizwan Tuanku Zara Sarin, serta kerabat diraja dan seluruh rakyat jelata. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. فاذكروا الله عظيما يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة.